guys, assalamualaikum, selamat datang ke channel Seram Kita. Hai korang, hari ni kita nak apa? Hari ni, sekarang ni pukul 7 maghrib dan ada hantu dekat dalam rumah kau. So guys, macam aku cakap tadi, kenapa aku cakap ada hantu dekat dalam rumah aku? Sebab apa? Sebab tadi waktu maghrib aku balik rumah, lepas tu aku lupa nak tutup pintu. Lepas tu aku naiklah atas, masuk bilik aku macam biasa. Tapi tiba-tiba lepas aku duduk dalam bilik aku buat macam biasa, tak ada apa benda yang berlaku, tiba-tiba ada benda yang main pintu bilik aku, tekan ta. Tapi bila aku buka pintu tu, tak ada siapa pun. Sebab apa? Sebab dekat rumah ni aku duduk seorang je. Sebab apa? Sebab sekarang ni isteri aku ada dekat kampung dia. Aku duduk rumah seorang. Lepas tu aku pergi pula buka pintu tu sebab aku ingat ada orang nak bergurau dengan aku. Tapi aku lupa yang aku duduk rumah seorang. Siapa yang nak bergurau dengan aku selain hantu? Lepas tu aku tengoklah CCTV yang aku letakkan dekat dalam rumah, dekat ruang tamu rumah aku. Lepas tu aku tengok memang ada benda yang masuk rumah aku guna pintu depan, pintu yang aku tak tutup tu. Dan benda tu benda yang berwarna putih dan muka buruk. So sekarang ni aku rasa aku kena ganggu dengan benda tu. Aku rasa benda tu yang main tah pintu bilik aku. Lepas tu dia kacau barang-barang aku macam tu, dan dia buat aku takut. So sekarang ni apa benda yang aku nak buat? Aku hanya ada setengah jam je lagi untuk aku tutup pintu tu. Sebab apa? Sebab sekarang ni pukul 7.30. So aku kena tutup pintu tu sebelum pukul 8 malam. Dan aku harap benda tu keluar dan tak masuk rumah aku lagi. Sebab kalau aku terlebih lepas pukul 8 malam, benda tu kemungkinan akan duduk dekat dalam rumah aku selama-lamanya. Dan aku tak nak benda tu berlaku. So nak tak nak aku kena beranikan diri. Aku kena turun bawah. Lepas tu aku kena tutup pintu rumah aku tu. So sekarang ni korang kena teman aku untuk kita pergi tutup pintu dekat bawah. Sebab apa? Sebab aku ni nyanyuk lupa nak tutup pintu. Tengok kan dah jadi masalah dah. So sekarang ni korang terpaksalah teman aku ya. Korang teman aku sekejap ya. So jom kita pergi tutup pintu dekat bawah dulu. Takut, let's go. Weh, habis hancur barang aku. Tak boleh kau tutup pintu ni. Kenapa? Korang, tadi aku dah turun bawah. Lepas tu aku nak tutup lah pintu depan rumah aku yang aku lupa tutup tadi. Lepas tu ada benda yang jatuh dekat ruang tamu aku. Aku tak tengok lah benda apa, tapi aku rasa tu Lego yang aku pasang baru ni. Lepas tu aku nak tutup lah pintu depan tu. Lepas tu time aku nak tutup tu, dia terbuka balik weh. Aku ingatkan angin yang tolak. Lepas tu aku try lah tolak sekali lagi, pintu nak tutup. Lepas tu dia tertolak balik, dia terbuka balik. Lepas tu aku terus lari naik atas masuk bilik ni. Sebab apa? Sebab aku takut. Dah lah aku duduk seorang. Weh, macam mana ni weh? Apa benda yang halang aku daripada tutup pintu rumah aku tu? Memanglah aku salah, aku terlupa nak tutup pintu. Tapi kan aku dah ingat balik, aku nak tutup balik. Tapi kenapa kau tak bagi hantu? Hantu, kenapa kau tak bagi aku tutup pintu? Tapi tak apalah. So sekarang ni apa benda yang kita nak buat? Kita nak tengok CCTV yang aku letakkan di setiap sudut dalam rumah aku. Dekat dapur ada, dekat dalam bilik aku ada, dekat ruang tamu ada, dekat tangga ada, dekat tandas ada. Mesti korang tertanya-tanyakan, Iman, kenapa kau tak tutup je pintu tu? Kenapa kau perlu tengok CCTV? Kan benda tu dekat dalam rumah kau. Daripada kau tengok CCTV, baik kau pergi tutup je. Masalah sekarang ni aku dah tutup, tapi tak boleh.
Sekarang ni aku nak tengok CCTV. Sebab apa? Sebab aku nak tengok benda apa yang halang aku daripada tutup pintu tu. Sebab apa? Sebab aku tak tengok dekat luar. Sebab aku ni penakut macam tu. So sekarang ni kita tengok CCTV je. Apa benda yang halang aku daripada tutup pintu tu? Adakah benda putih yang aku cakap tu? Ataupun kawan-kawan dia macam tu. So sekarang ni kita akan tengok CCTV dulu. Lepas tu barulah bila aku tengok dalam keadaan selamat macam tu, barulah aku turun bawah dan aku kunci pintu. Aku tutup pintu dengan aku tekanlah selagi boleh tekan. Aku tekanlah pintu tu sampai rapat. Lepas tu aku kunci macam tu. Tapi of course aku kena selesaikan sebelum pukul 8 malam. Korang jangan risau. So tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok CCTV dekat dalam rumah aku. So let's go. So guys, macam korang tengok sekarang ni kita dah ada dekat dalam CCTV dekat ruang tamu rumah aku. So macam korang tengok, itulah Lego yang jatuh tadi dekat depan TV rumah aku. Kenapa api rumah aku terpadam? Kalau terpadam lagilah seramnya, aku nak pergi tutup balik. Macam manalah api dekat dalam rumah aku boleh terpadam? Nak cakap tak? Weh, kenapa TV rumah aku terbuka? Bukan remote dia ada kat situ ke? Macam mana TV aku terbuka dengan sendirinya sedangkan remote dia ada dekat-dekat dengan TV tu? Tak masalah sekarang ni. Kenapa ruang tamu aku tak ada api? Kalau tak ada api, mestilah TV pun tak ada api. Aku rasa macam ada benda yang tutup lampu dekat ruang tamu aku. Dan sekarang ni, kenapa dia buka TV biru macam tu? Kosong je. Kalau hantu sekalipun yang tengok TV ni, kau tengok apa benda tu? No signal. No signal kan? Kau tengok apa? Sekarang ni kita ada dekat pintu yang aku cakap aku lupa tutup tu. Dan macam korang tengok sekarang ni, pintu tu macam tutup terbuka sendiri macam tu. Korang rasa tu angin ke? Aku tak rasa tu angin. Sebab takkanlah angin dia tolak, lepas tu dia tarik balik, lepas tu dia tolak balik macam tu. Weh, ni ke benda putih yang kita tengok tadi? Dia sekarang ni ada dekat tangga rumah aku lah. Dekat tepi ni je. Kau buat apa tu Mak Limah? Kau buat apa tu Acik? Apa benda ni weh? Aku nampak macam makcik-makcik macam tu. Tapi muka dia tak menunjukkan macam Acik. Apa benda tu weh dekat tangga rumah aku dengan sungai putih? Dekat tangga rumah aku. Kalau dekat tangga rumah lain, rumah orang lain, aku tak kisah. Masalah sekarang dekat tangga rumah aku. Dengan lilinnya. Kau ambil kat mana tu lilin? Cik Putih, kau ambil kat mana tu lilin? Weh, aku kena cepat ni weh. Sebab apa? Sebab sekarang ni sikit lagi nak masuk pukul 8 dah. Sebab aku kena bawa benda ni untuk aku pukul benda tu macam mana. Korang doakan aku berjaya ya. Kita berjaya tutup pintu rumah aku. Dan aku harap benda ni keluar lah. Sebab aku tak nak lah dia duduk dekat dalam rumah aku sampai bila-bila. Sikit lagi nak pukul 8 malam. Aku tahu macam mana nak buat. Kita kena baca doa sebenarnya. Kita kena baca doa supaya benda tu keluar. Mungkin lepas kita baca doa, benda tu senang keluar. Lepas tu kita boleh tutup pintu dengan senang. So jom kita baca doa. Apa kita nak baca? Kita baca Bismillah 5 nak? So jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahkafi. Bismillahirrahmuafi. Bismillahirlazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Wahai Tuhanku, kehalallah benda tu dari keluar daripada rumah aku. Okey, aku dah dapat sedikit keberanian untuk turun bawah dan tutup pintu rumah aku tu sebelum pukul 8 malam. So tak apa, korang jangan risau. Benda putih tu aku akan pukul dia dengan benda ni macam tu. So benda ni 2 in 1. Aku boleh buka lampu untuk suluh kegelapan. Lepas tu kalau ada bahaya dalam kegelapan tu, aku boleh pukul dia benda-benda ni. So sebab tu lah aku beli yang besar ni. So tanpa membuang masa lagi, jom kita turun bawah dan kita tutup pintu tu. Aku harap tak ada apa-apa. Bismillah. Bismillah. Kau nampak tak tu? Dia dah tak ada weh. Ni lilin-lilin dia. Kalau dia tak ada, mesti dia dah keluar. Jom pergi tutup pintu. Jom. Bismillah. Korang, kita dah berjaya tutup pintu ni.
akhirnya benda tu dah tak ada dekat dalam rumah aku dan aku harap macam tu lah. So, aku rasa ni je untuk video kali ni. Jumpa korang next video. Terima kasih korang teman aku. Bye-bye.